berhati-hati. Jangan sampai Baiduri terjatuh di tempat yang salah. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak, Umi. Cuma Baiduri tu keras sikit hati dia. Minta Walid doa-doakannya, Umi. Eloklah tu nanti bila dah kahwin, hati dia akan lembut dengan suami. Tapi kena cari lelaki yang betul-betul baik, yang ada agama, yang boleh bentuk dia. Tapi Kasum jangan risau. Dekat sini ada ramai calon. Kasum pilih je. Saya tak kisah, Umi. Kalau jemaah kat sini pun, saya terima je. Betul tu. Senang sikit kan? Sekurang-kurangnya nanti bila dia dah kahwin, dia boleh berjuang dalam jihad ummah ni. InsyaAllah nanti saya akan minta tolong Walid untuk tengok-tengokkan calon yang sesuai untuk jadi menantu Kasum. Terima kasih, Umi. Alhamdulillah. Bertambah kerap nampaknya kamu bertemu Rasulullah, Habib. Kali ini wajahnya makin jelas, Walid. Cahayanya macam-macam. Sampai saya tak percaya betul mimpi saya. Bermakna selepas ini, bukan saja melalui mimpi Walid, tetapi melalui mimpi kamu juga, kita akan mendapat pesanan-pesanan khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Walid, ada satu peristiwa yang berlaku yang agak pelik sekali. Waktu itu saya pakai mahkota. Lalu Rasulullah melucutkan mahkota saya itu dan digantikan dengan yang Masya Allah cantiknya. Seperti batu permata yang bersinar-sinar, nur cahayanya seakan debu. Seakan debu berlian, Walid. Aku tengah cakap dengan kau ni, Kak. Tak payah, Tak payah nak senyum-senyum peli. Aku tak peli. Kau yang duduk dalam jemaah sekian lama. Kau jadi bini nombor 3, ya? Tak ada siapa paksa kau kahwin dengan Walid. Kau tu yang gatal nak. Tapi kau masih tak faham perjuangan Walid. Perjuangan Walid tak ada kena-mengena dengan kahwin ramai. Sebab tu aku cakap kau masih tak faham lagi cara hidup kami di sini. Tapi kau yang nak kahwin dengan Walid. Dari mula kau kahwin sampai sekarang, tak habis-habis kau bandingkan kau dengan kita orang. Macam mana tak bandingkan, kakak, kalau malam-malam kita orang pun kakak ambil? Balik-balik alasan yang sama nak bincang. Kakak, kita orang tahulah kakak tu juru cakap Walid. Tapi tak bermakna senang-senang dia nak ambil kesempatan. Kalau berani, cakaplah sendiri dengan Walid. Kakak, yang kita orang tak tahu ke? Umi Hafizah sendiri yang cakap lah. Itu ada kakak lah yang suruh si budak Baiduri tu kahwin dengan jemaah. Dan selalunya bila ada yang terpilih untuk dikahwinkan, mesti keutamaan pada amir-amir. Apa yang korang risaukan? Walid kan dah ada 4 isteri. Macamlah aku tak tahu, Kak. Kau punya idea kan yang nak suruh Walid kahwin dengan budak tu? Supaya salah seorang daripada kita orang ni diceraikan, betul tak? Tak silap hari bulan, kakak yang kena cerai dengan Walid. Padam muka. Tak mungkin pemilik kebun akan membuang buahnya yang elok. Sedangkan banyak lagi buah lain yang busuk di pokok yang sama. Hanya orang yang tak waras je yang boleh percaya apa yang diorang buat. Kat dalam tu Syikin mengarut, tahu tak? Diorang ramai-ramai minum air kaki Walid. Kononnya untuk dapatkan barokah. Mak aku sekali minum air kaki tu Syikin. Taksublah diorang tu. Memang sekarang ni mak aku terlalu taksub pada Walid daripada bapa aku sendiri.
Kenapa aku tak boleh halang tau mak aku kalau mak aku nak pergi dekat situ? Boleh jadi gaduh. Tapi ada bagus juga kau teman mak kau hari tu. Setidak-tidaknya kau nampak sendiri kegiatan pelik diorang. Memang tu pun sebab kenapa aku ikut di malam tu. Tapi aku terkejut sangat. Kau faham tak, darah aku ni dah sampai naik sebab aku tengok mak aku minum air tu. Tapi kau ni gila tau tak? Berani kau simpan air dekat muka orang tua tu kan? Ikut hati aku sikit, bukan saja aku nak simbang air tu kat muka dia. Besin tu aku nak angkat, aku nak jirus kat kepala otak dia biar dia minum air kaki dia sendiri. Aku tak boleh bayanglah kalau kau buat macam tu. Sekarang ni, kau kena cuba halang mak kau dari datang tempat tu lagi. Itulah. Masalahnya, bila orang dah taksub, sampai dah boleh hilang kewarasan nak berfikir. Mak aku tetap juga nak cakap yang Walid tu kononnya wali Allah yang boleh bawa dia masuk syurga. Tak apalah. Buat masa sekarang ni aku ikut je lah mak aku. Asalkan hati aku tenang, aku tahu mak aku selamat. Jomlah. Jemaah kita makin ramai. Seharusnya ekonomi kita menjadi lebih besar. Perniagaan kita berada di merata pelosok. Kita kena jaga. Kita kena pastikan yang kita dah dapat buktikan bahawa ekonomi Islam didasari disiplin diri bagi tujuan untuk mencapai ketenangan jiwa. Dibentuk oleh satu sistem kepercayaan tentang kebenaran di dalam Islam. Didorong oleh aspirasi rohani yang tinggi dan dituntun oleh hukum ilahi. InsyaAllah, Walid. Kita masih berpegang lagi tradisi perniagaan yang kita cipta berdasarkan landasan Islam. Kita tak akan terpedaya dengan sistem ekonomi Barat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita betul-betul bernasib baik kerana para jemaah kita di kalangan ahli-ahli ekonomi, korporat. Kita kena pastikan yang mereka terus bersama kita. InsyaAllah. Itu je cara dia nak ajar supaya hati dia tu lembut. Awak ni dah kenapa ni? Boleh gila ke? Anak awak nak libatkan pula dalam kumpulan sesat awak tu. Ni dengar ni, saya tak izinkan awak nak nikahkan dia dengan mana-mana pun jemaah dalam kumpulan tu, faham? Jaga mulut awak. Jangan tuduh mereka sesat. Memang sesat pun. Kalau dia seorang guru yang baik, dia sepatutnya ajar awak taat pada suami. Awak kalau pasal kumpulan tu, awak sanggup lawan saya. Itu guru saya. Dia yang banyak ajar. Saya agama, bukan awak. Memang saya patut-patut hormat dan taat pada dia. Sekali awak tanya guru awak tu, syurga awak ada bersama? Ya, syurga ada pada suami. Tapi suami macam mana? Suami yang kenal Allah. Tapi awak kenal Allah ke? Bukan yang pemalas nak kenal Allah. Bukan yang tak nak belajar agama, tak nak kenal Allah. Syurga mana yang ada pada suami macam ni? Rosaklah cara berfikiran awak ni. Saya tak kisahlah awak nak cakap saya rosak ataupun sesat. Apa yang saya tahu, saya kena selamatkan anak saya daripada dunia ni yang dah akhir zaman. Awak izin ataupun tidak, saya tetap akan nikahkan Baiduri dengan mana-mana jemaah kat dalam tu atas nama Allah dan Rasul. Baiduri tak nak. Baiduri lebih rela mati daripada kena kahwin dengan mana-mana ahli jemaah ibu. Baiduri. Awak nak lawan cakap saya. Saya tak izinkan kalau awak balik jatuh talak. Maaf saja tidak cukup, Habibah. Kamu akan dihantar ke Labuan. Mana malu kau bila kau boleh bercinta dengan seorang lelaki yang belum lagi diputuskan oleh Walid?